Lahirnya seorang Paskau dalam keluarga saya, Sultan Pahang, bangga, putera sulung, tamat latihan, kepakaran elit udara. Ke bawah duli, Paduka Baginda Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin, Al-Mustafa Billah Shah, menzahirkan rasa bangga apabila putera baginda, ke bawah duli Paduka Mulia, Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim, Alam Shah, berjaya menamatkan kursus asas Pasukan Khas Udara, Paskau, siri 32-25. Kejayaan itu sekaligus melakar sejarah sebagai kerabat diraja Pahang pertama menamatkan latihan kepakaran elit udara berkenaan. Sultan Pahang dalam titah baginda menyifatkan kejayaan tersebut sebagai satu detik istimewa buat keluarga diraja Pahang. Saya anggap hari ini satu hari yang cukup istimewa bagi saya dan keluarga saya kerana dapat melihat dengan bangga lahirnya seorang Paskau daripada kalangan keluarga saya. Mudah-mudahan ramai lagi Paskau akan dilahirkan daripada keluarga saya, titah baginda. Majlis penutup kursus berprestij tersebut berlangsung di Pantai Hiburan, Rompin, Pahang dan disempurnakan sendiri oleh Sultan Pahang yang juga Kolonel yang dipertua Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Dalam majlis itu, baginda turut berkenan menyempurnakan pemakaian pangkat Meja TUDM kepada Tengku Mahkota Pahang. Turut berangkat ke majlis berkenaan ialah ke bawah duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang, Tunku Azizah Aminah, Maimunah Iskandaria, serta Yang Amat Mulia Tengku Arif Bendahara, Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah dan Yang Hormat Mulia Tengku Natasha Puteri, Tengku Adnan. Majlis turut menyaksikan Panglima Tentera Udara Jeneral Datuk Seri Haji Muhammad Nur Azlan Aris, TUDM, menerima Biret Biru, Lanyat Biru dan Dakga Paskau bersama-sama Tengku Mahkota Pahang selepas kedua-duanya menamatkan latihan kepakaran tersebut. Dalam satu hantaran berasingan di media sosial rasmi Kesultanan Pahang, turut dikongsikan detik-detik Tengku Mahkota Pahang menerima hadiah beg skydive daripada Persatuan Veteran Paskau sebagai tanda penghargaan atas kejayaan baginda melaksanakan latihan penerjunan bebas Selective Training Record STR di Pangkalan Udara Gong Kedah pada September lalu. Persembahan hadiah itu turut disaksikan oleh Sultan Pahang dan Tengku Ampuan Pahang ketika baginda berdua berkenan mencemar duli menyempurnakan majlis penutup kursus berkenaan majoriti.